Dan istimewanya 10 hari awal bulan Zulhijjah ini sabit daripada ayat Quran dan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewa dia sampai dijanjikan gandaan pahala kepada orang yang buat apa juga kebaikan di dalam dia, dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa amalan yang dibuat dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah itu digandakan 700 kali ganda. Kalau kita baca Quran luang daripada 10 hari awal Zulhijjah ini, pahala besar. Bagi tiap-tiap satu huruf yang kita baca itu 10 pahala. Bagi orang yang baca Quran dalam 10 awal Zulhijjah, Nabi SAW kata dalam hadis tadi, dia boleh mendapat ganda sehingga 700 kali ganda. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jadikan 10 hari awal dan bulan Zulhijjah ini berlain dan berbeza dengan hari-hari lain. Kalau selalu kita tidak baca Quran, dalam 10 awal ni kena baca Quran. Kalau dalam hari-hari lain, tiap-tiap hari lepas subuh kita baca Quran, dalam 10 awal ni bukan lepas subuh sahaja, sebelum tidur malam pun kena baca Quran. Bagi berlain daripada hari-hari lain. Isi masa di antara 1 sampai 10 Zulhijjah ni dengan amalan yang baik-baik. Penuhkan masa dengan berzikir kepada Allah. Sambil duduk naik kereta, zikir kepada Allah. Sambil duduk saja-saja, zikir kepada Allah. Bertahlil kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertakbir, bertasbih, bertahmid. Isikan masa ini dengan bersedekah. Tak boleh bagi 100, bagi 10, tak boleh bagi 10, bagi RM1. Setidak-tidaknya ada tercatat dalam 10 hari awal Zulhijjah ini, kita ada infak pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling lekeh, hindarkan diri daripada buat dosa dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kalau sampai nak puasa pun tak boleh, kalau sampai nak bagi sedekah pun tak boleh, sampai nak bagi masa untuk baca Quran pun tak boleh, kalau sampai nak berzikir sikit pun tak boleh. Padan dengan kita jaga diri kita, jangan buat apa-apa dosa dalam 10 hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran.